Siapa yang belum kahwin ni? Siapa belum kahwin? Okey, yang belum kahwin, saya nak tanya sifat-sifat seorang lelaki yang kita nak jadikan suami. Pertama apa? Yang lain boleh tolong. Apa dia? Sifat-sifat dia apa dia? Romantik. Tengok. Lagi. Kaya bukan sifat, Kak. Apa masalah kau? Kaya bukan sifat. La ilaha illallah. Alhamdulillah, lahir-lahir kaya dah budak ni. Lagi romantik lagi. Sabar lagi. Yang lain pun boleh tolong. Apa dia? Apa dia? Yang perempuan, lelaki tak ajak. Apa dia? Apa lagi? Handsome. Iyalah, handsome ni subjektif. Kan saya kata cantik. Yang lain. Rajin. Lagi? Berintegriti kau. Selaras dengan tajuk kita pada hari ini. Lagi. Ada lagi tak? Tolak ansur. Ada yang sweet, romantik, funny, macam-macam. Tapi percaya tak, sebenarnya apa yang kita sebut ni semua dah built in dalam diri orang lelaki, semua dah ada. Kau tak pernah sangat dah. Kau tahu tak aku sindir sebenarnya. Yang kau siap tepuk tangan kenapa?